Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dahlah tu, Som. Yang kau termenung ni kenapa? Aku teringat lelaki aku je sebenarnya. Sabarlah ya. Assalamualaikum. Abang, Som minta maaf. Som banyak berdosa dengan abang. Tak apa, Som. Abang dah lama dah maafkan Som. Som jangan marah-marah lagi, okey? Okey. Macam ni lah. Bagus. Suami si tak elok gaduh lama-lama. Tapi jap ni. Abang ni siapa Beginilah kisah cinta berputik kedua kalinya antara Ramadan dan Kalsum. Tapi persoalannya, bagaimana Ramadan masih ada di bulan Syawal ini? Bang. Dah, bang. Cerita ni 3 minit je, bang. Okeylah. Boleh. Makan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai. Betul. Assalamualaikum. Apa yang kau pegang pintu tu? Kami main naik raya boleh tak? Abang ni lagi. Boleh. Ayo. Samprit ni saya tahu. Abang Main ni siapa? raya. Orang biasa. Orang biasa je. Saya ni macam pernah nampak lah abang. Dan. Raya. Oh, Roy bawa lemang, Roy. Sebatang. Betul. Kita boleh makan. Sebatang Roy bawa lemang. Ni aku bakar baru bagi tadi ni. Sedap ni. Hangat. Ni, mai makan. Tahu-tahu dah potong. Mana Pia? Cucu aku mana? Mana Pia? Eh, Nanti Pia tu. Pia. Mana Pia ni? Pia. Udah lah tu. Pia pergi beraya kat rumah sebelah je pun. Bising. Rumah sebelah beraya. Aduh. Maka dengan ini tamatlah drama Peluang Kedua. Kami dari Kobi TV ingin mengucapkan Selamat Hari Raya.